Menu viral hatnya dah ada dekat FM Tom Yum Ipoh. Seafood fresh semua ada kat sini. Tom Yum Pot Tek kelapa ori. Ni kalau korang nak tahu, dekat dalam ni ada ikan, ada ketam, ada kepa, ada macam-macam. Kuah dia warna putih. Tapi rasa dia memang rasa Tom Yum. Jangan terkejut. Ada rasa manis ketam, ada rasa manis udang. Gabungan macam tu lah. Serius, saya tak pernah rasa kan? Tidak, dia rasa ketam. Nasi kamuk, ayam, daging, lemak. Entang. Serius, sambal dia jahat. Kita suap lemak dekat Raven. Raven first time datang dekat FM Tom Yum. Sama dia padu tu. Sedap sial. Yang ni ayam mango. Lepas tu pedas dia, dia tak pedas, dia macam manis-manis gitu. Tapi dia tak cuka sikit. Dekat dia punya mango. Kebanyakan kedai Tom Yum yang pergi kan, selalu tak dapat. Faham? Dia bagi macam somtam dengan ayam. Faham? Colek adik manja. Last bite. Rasa udang dia. Tak ni. Sos dia cukup rasa. Aku nak rasa dia punya daging punya freshness. Rasa udang berenang dalam mulut. Special telur dadah, Thai prawn omelette. Nampak isi udang. Wajib dengan toge sos dia. Bismillahirrahmanirrahim. Toge dia ni memang komplimen lah. Crunchy. Thumbs up get box. Kenapa nak pergi Hatnyai kalau benda ni ada kat Ipoh? Potong habis hisap. Mesti letak daging. Memang betul lah dia kata masak pedas. Miang Pelapau ikan talapia. Suun. Cucumber. Perep. Coconut shake. Memang pekat. Punya rasa aiskrim vanila tu. Sakit gigi. Kelapa 5 rasa. Kalau tak cukup 5 rasa macam mana? Sedap. Biji selasih. Manis dia manis daripada isi kelapa tu. Di sekolah bulan puasa jangan risau. Boleh booking awal sebelum datang. Dari Hatnyai ke Ipoh.